Ni adalah 7 features yang ada pada Shoei X15. Yang pertama adalah aerodinamik. Shoei claim X15 ni mampu untuk bawa 300 km/j dengan stabil. Yang kedua adalah Advanced Ventilation System. Jadi dia ada 7 lubang intake dan 6 lubang exhaust. Didesain untuk optimize airflow walaupun dalam keadaan posisi aggressive racing. Yang ketiga adalah ciri keselamatan. Multiply Advanced Integrated Matrix Plus ditambah dengan cengkeram yang diperbuat daripada fiberglass dan organic fiber untuk lebih tahan dan juga menyerap hentakan. Lepas tu 2 layer EPS liner untuk menyerap impact dan juga pengudaraan yang lebih optimum. So yang keempat adalah CWRF Visor Shade yang terbaru, menawarkan lebih luas field of view waktu racing position. Kunci visor terbaru untuk mengelakkan visor terbuka waktu high speed dan juga pin lock ready. Yang kelima adalah keselesaan dan juga fitting. So helmet ni boleh buat fitting. Fitting tu adalah personal fitting system yang direka oleh Shoei. Emergency quick release system untuk kecemasan in case berlaku kemalangan. 3D max dry untuk menyerap peluh dan juga untuk memastikan dia kering dengan cepat. Yang keenam adalah certification. Helmet ni memang memenuhi syarat FIM. Lepas tu dia juga mempunyai ECE 220 dan juga DOT approved. Jadi yang ketujuh adalah noise reduction. Jadi helmet ni dia ada improvement dekat seal bahagian leher ni untuk mengelakkan angin masuk. Jadi rider boleh ride dengan selesa tanpa mengurangkan airflow dalam helmet. Jadi konklusinya adalah untuk siapa helmet ni sebenarnya. So helmet ni memang didesain untuk hardcore riders, terutamanya yang suka kepada kelajuan dan juga kaki track. Helmet ni dia menepati segala jenis dari segi aerodinamik, safety, selesa walaupun riding dalam keadaan yang laju. Jadi kalau siapa-siapa berminat dengan helmet ni boleh main ke kedai kita macam biasa. Dan itu sahaja daripada saya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.